Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Hari ini, satu pengumuman penting bagi seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada para penerima bantuan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Bermula hari ini, 9 Julai 2026, pihak JKM telah memulakan proses pembayaran bantuan bulanan secara berskala besar dan menyeluruh di seluruh negara. Langkah ini merupakan satu usaha berterusan bagi memastikan kebajikan golongan sasar sentiasa terpelihara. Bagi para penerima yang layak, anda dinasihatkan untuk mengambil perhatian serta memeriksa akaun perbankan masing-masing secara berkala. Walaupun terdapat segelintir penerima yang melaporkan telah menerima bayaran lebih awal, namun bagi sebahagian besar penerima yang lain, proses pengkreditan ini baru sahaja bermula secara rasmi pada hari ini dan akan dilaksanakan secara berperingkat sehinggalah proses agihan tersebut selesai sepenuhnya. Pihak pengurusan juga telah memaklumkan bahawa jadual pembayaran berskala besar ini akan mengambil masa beberapa minggu untuk diselesaikan sepenuhnya. Proses pengkreditan wang bantuan ini dijangka akan berjalan secara berperingkat bermula pada tarikh hari ini sehinggalah ia selesai sepenuhnya sekitar 25 atau 26 Julai 2026. Sehubungan dengan itu, para penerima di luar sana diminta untuk bertenang dan bersabar sekiranya bantuan anda masih belum dikreditkan ke dalam akaun pada hari pertama ini. Bagi para penerima di kawasan Sabah dan Sarawak, kelaziman proses teknikal dan geografi mungkin akan menyebabkan berlakunya sedikit kelewatan berbanding kawasan lain. Oleh itu, komuniti di Sabah dan Sarawak dinasihatkan untuk memberikan sedikit masa kepada sistem perbankan bagi menyelesaikan giliran pembayaran anda sepanjang tempoh yang telah ditetapkan ini. Dalam fasa pembayaran berskala besar bulan Julai ini, terdapat pelbagai kategori bantuan kewangan bulanan yang disalurkan bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Kategori pertama yang mendapat perhatian ialah bantuan kanak-kanak atau BKK, di mana setiap keluarga yang layak akan menerima bayaran bermula daripada RM150 sehingga maksimum RM1,000 mengikut kelayakan dan bilangan anak yang ditetapkan. Seterusnya, bagi program bantuan anak pelihara atau BP, kadar sumbangan yang disalurkan adalah sebanyak RM250 sebulan untuk seorang anak dan boleh mencecah kadar maksimum sehingga RM500 sebulan bagi sesebuah keluarga. Bagi golongan warga emas pula, kerajaan menyalurkan bantuan warga emas pada kadar sebanyak RM600 sebulan bagi setiap individu yang memenuhi kriteria kelayakan yang menjadikannya antara salah satu kategori bantuan dengan jumlah peruntukan tertinggi demi menjaga kebajikan warga tua. Di samping itu, sektor sokongan buat golongan orang kurang upaya atau OKU turut diperkasakan menerusi Elan Pekerja Kurang Upaya atau Elan Pekerja Cacat dengan kadar sebanyak RM450 sebulan untuk mereka yang bekerja. Manakala bagi golongan OKU yang tidak berupaya untuk bekerja, bantuan yang disalurkan adalah sebanyak RM300 sebulan. Bagi meringankan beban keluarga yang menjaga ahli keluarga yang sakit pula, bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar disediakan dengan kadar sebanyak RM500 sebulan. Selain daripada bantuan khusus tersebut, skim bantuan AM Persekutuan turut dikreditkan dengan kadar minimum sebanyak RM100 sehingga kadar maksimum sebanyak RM350 bagi setiap keluarga yang layak. Manfaat lain seperti elawan perantis serta pelbagai lagi bantuan kewangan bulanan rasmi di bawah portfolio JKM turut diproses secara serentak dalam jadual pembayaran kali ini bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menerima hak mereka. Bagi warga negara Malaysia yang memenuhi kriteria kelayakan tetapi masih belum mendaftar sebagai penerima bantuan bulanan ini, anda amat digalakkan untuk mengemukakan permohonan dengan kadar segera. Terdapat dua kaedah utama yang disediakan oleh pihak JKM bagi memudahkan urusan orang ramai. Kaedah yang pertama adalah secara dalam talian, di mana pemohon boleh melayari portal rasmi bantuan di jkm.gov.my untuk mengisi borang dan memuat naik dokumen yang diperlukan secara digital dari rumah. Bagaimanapun, bagi memastikan urusan berjalan dengan lebih lancar dan pantas, para pemohon sangat disarankan untuk memilih kaedah kedua, iaitu dengan hadir secara fizikal terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran dengan kawasan tempat tinggal anda. Berdasarkan maklum balas operasi,
Proses permohonan yang dilakukan secara bersemuka di pejabat daerah adalah jauh lebih cepat dan mudah untuk diproses oleh pegawai bertugas. Melalui kaedah ini, sebarang isu teknikal atau kekurangan dokumen sokongan dapat dikenal pasti serta diperbetulkan dengan serta-merta berbanding permohonan dalam talian yang lazimnya mengambil masa yang sedikit lama untuk disemak dan diketahui keputusannya. Beralih ke satu lagi perkembangan penting yang menjadi persoalan utama rakyat pada ketika ini, iaitu berkenaan status pengumuman rasmi bagi pembayaran sumbangan tunai rahmah atau STR bagi fasa ketiga. Ramai dalam kalangan masyarakat yang tertanya-tanya mengenai tarikh tepat bilakah pengumuman kelulusan dan pembayaran ini akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Untuk makluman para penonton sekalian, mekanisme pengumuman STR adalah tertakluk kepada prosedur rasmi pentadbiran persekutuan. Sesuatu pengumuman rasmi hanya akan dikeluarkan sama ada menerusi kenyataan siaran media rasmi Kementerian Kewangan atau melalui ucapan dan kenyataan media khas daripada YAB Perdana Menteri sendiri semasa menghadiri majlis-majlis rasmi tertentu. Berdasarkan tren dan kelaziman pengurusan bantuan pada fasa-fasa yang lalu, pihak kerajaan tidak akan mengeluarkan kenyataan rasmi terlalu awal dari tarikh pembayaran bagi mengelakkan kekeliruan maklumat. Pengumuman rasmi biasanya hanya akan disiarkan dalam tempoh 1 hingga 2 hari sebelum tarikh sebenar sistem semakan kelulusan dibuka dan proses transaksi pembayaran bank dimulakan. Sebagai contoh, sekiranya pembayaran dijangka berlaku pada pertengahan bulan Ogos, maka siaran media rasmi hanya akan dikeluarkan sekitar 1 atau 2 hari sebelum tarikh tersebut dan bukannya pada awal bulan Ogos yang masanya masih terlalu jauh. Oleh yang demikian, para penerima STR dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang spekulasi atau kabar angin yang tidak sahih berkenaan tarikh pembayaran yang tersebar di media sosial pada masa ini. Pihak Kementerian Kewangan sentiasa komited dalam menguruskan bantuan ini, malah dalam beberapa fasa yang lalu, kenyataan media rasmi pernah dikeluarkan seawal waktu pagi bagi memberikan maklumat terpantas kepada rakyat. Pengumuman rasmi boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja dalam bulan Ogos sekiranya pihak kerajaan memutuskan untuk mempercepatkan proses agihan. Melalui pengumuman rasmi itu nanti, penonton akan mendapat perincian lengkap mengenai tarikh akhir pembayaran, akses semakan kelulusan rasmi, serta status bagi permohonan baharu dan rayuan yang telah dikemukakan sebelum ini. Sebagai kesimpulan bagi laporan hari ini, para penerima bantuan bulanan JKM yang sedia ada diminta untuk memeriksa baki akaun bank masing-masing bermula hari ini sehinggalah 26 Julai ini secara berperingkat. Sekiranya anda layak tetapi masih belum memohon bantuan JKM, segeralah ke pejabat JKM daerah berhampiran bagi urusan dokumentasi yang lebih pantas. Sementara itu, bagi semua penerima manfaat sumbangan tunai rahmah fasa ketiga, anda diminta untuk terus bersabar dan menantikan kenyataan media rasmi daripada Kementerian Kewangan atau Perdana Menteri yang dijangka keluar dalam tempoh yang terdekat sebelum proses semakan dibuka. Sentiasa pastikan anda merujuk kepada saluran rasmi kerajaan untuk mengelakkan penipuan maklumat. Sekian sahaja laporan berita pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang.